Koreksi pertama saya dalam saya dapat keputusan review tu dah keluar dan dapat nama title, saya terkejut. Terkejut lah. Terkejut? Agak terkejut. Saya rasa keliru. Saya rasa terkejut. Macam keliru. Ha? What is that? Apa ni? Apa benda ni? Drama teater. Susah lah. Saya tak tahu pun apa drama teater pada mulanya. Saya tahu pun apa ni drama teater. Apa tu drama teater? Apa drama teater ni? Tak pernah lagi dengar. Aku belajar apa ni? Apa saya akan dapat kalau saya masuk drama teater ni? Terkejut dan tak tahu. Saya pun tak sangka. Saya tak expect. Saya tidak sangka. Saya tak expect pun saya akan masuk sini. Saya pun sama, saya tak expect. Kan kita tak expect. Saya macam tak sangka. Saya rasa takut sebab saya tak tahu. Saya tidak sasa. Tapi bila dapat drama dan teater ni, nervous lah. Okay, ambil je. Dia macam it's not a bad things to try. Saya memang tak mohon drama dan teater. Tapi tiba-tiba dapat mungkin. Sejujurnya, drama dan teater bukan pilihan yang pertama. Suka tengok TV kan? Ambil. Nak try lah, nak try. Ya. Tapi bila dah dapat nama title ni, saya terima lah. Tak mohon. Tapi saya rasa inilah saya punya jalan kan untuk saya sambung pelajaran saya. Jadi saya syukur dengan apa saja pilihan lah. Saya tak expect saya akan terima khusus ni sebab Sarawak, sebab jauh. And then selepas saya punya cikgu yang motivate saya untuk datang ke Unimas. Dapat di Unimas, Sarawak pun langsung macam cubalah untuk ke merantau negeri orang. Saya memang minat dalam bidang-bidang seni. So aku rasa aku patut sambung. Walaupun ini bukan pilihan pertama. Saya memang suka dengan kursus yang ditawarkan. Cuma saya terkejut sebab bila masa saya minta Sarawak, Pujuk rayuan mak saya sebab dia selalu cakap kerja bila-bila masa je. Belajar time ni je. Bila dah tua nanti tak ada nak belajar lagi. Kalau aku tak ambil pula ni, bila lagi peluang aku nak sambung belajar kan? sebab saya ingatkan saya tidak peluang lagi untuk melanjutkan pelajaran lah. Sebab itulah saya kat sini sekarang ni. Saya rasa macam kursus ni mungkin dia boleh ubah hidup saya, jadi saya terima. Dan saya hampir-hampir juga untuk menolak tawaran ni sebab dia drama dan teater. Ya, memang terpaksa lah masuk. Saya dah tulis surat nak tukar, bos. Saya mau masuk Unimas, and then after SEM1 tu saya mau pindah ke course lain. Tapi after our first family day, sebab kita boleh menari kan? Yeah. So, I love that. So, I decided to stay. Tapi bila saya masuk drama teater tu, saya macam oh my god, saya jatuh cinta dengan drama teater. So, saya stay sampailah sekarang. Apakah kenangan anda yang paling tidak dapat dilupakan sepanjang pengajian? Biasalah kena marah dengan lecturer, datang kelas lambat. Bila kami semua dapat gumpul dan semua kami semua kenal masing-masing. Jadi bagi saya itu memori yang terbaik lah. Saya yang dari Kapik jauh, saya kenal orang semua dari jauh-jauh juga. Jumpa kawan-kawan lah. Alhamdulillah, dia berkawan dengan aku dari year 1 sampai sekarang. Kat sini adalah saya berjumpa dengan banyak orang. Itulah kawan-kawan saya. Pergi Serembu, masa tu kenal pun dengan classmate, tapi tiba-tiba macam extrovert. Dari introvert pergi extrovert. Kita tak berkawan dan berkawan balik. Kenangan yang paling saya tak dapat lupakan adalah saya berlakon. Itu adalah first time saya berlakon secara live. Kenangan masa performa. Masa saya pelakon, Every time termasuk Glow atau Loka, saya memang enjoy and give it all my best. Saya jadi pelakon untuk dua altar. Saya jadi ayah. Sebab takkan tahu lah saya nak dapatkan watak menangis. Audition untuk first show. Sebab di situ baru saya tahu yang rupanya perlu menyanyi, menari dan terus berlakon depan orang. Jadi Kelas basic movement sebab hari tu adalah hari yang paling panjang bagi saya sebab dia macam audition back to back. Kami orang dari pagi sampai ke malam perlu buat tarian tu sampai habis dan kalau tak boleh balik setelah kita habis. Kita Glow sebab saya dapat watak jadi cikgu and sekali menyanyi. I love Theatre Glow sebab I feel like that's the time that kita orang boleh menyanyi,
And then boleh menari, boleh berlakon sama-sama. Kita memang enjoy lah. Glow was like my peak memory sebab kita orang memang was the star of ET masa tu. Yeah. Kenangan bersama kawan-kawan lah. Masa production. Dalam production team. Masa saya terlibat dengan production. Tidur pun sampai pagi buat production. Itulah paling penting. Memang makan, tidur semua sama-sama. Kita orang bantu unit-unit lain. Contoh macam kita tolong unit kostum, unit set untuk buat semua tu sampai pagi. Paling saya tak dapat lupakan, kami tidur dekat IT sampai pagi. Dari pagi sampai bertemu pagi lagi. Di latihan teater, kami turun pagi, balik pagi. Walaupun penat, tapi best. Memang macam IT tu dah macam rumah kita orang. Buat set sama-sama lah, contohnya mengecat lantai tu. Kami berganti-ganti, lepas tu pasang lagu, dugem, menari sambil buat set semua. Dan yang paling tak lupa adalah buat kostum dengan makeup. Bila habis production tu kan, kita ramai-ramai balik. Kena berlatih sampai lewat malam dan hafal skrip panjang-panjang. Kalau saya adalah Watak Salmi, teater salah naskah. Itulah yang saya tak dapat lupakan. Maybe sampai Masa tu jadi marketing, aku, dosen dengan Yadat. Semasa production lah, banyaklah production yang saya dan rakan-rakan saya pernah bekerja. TV1, TV2. So semua tu mendidik kita orang menjadi membelajar sebagai production lah. Buat preparation yang memang gila-gila. So bagi saya itulah kenangan yang sangat manis sebab apa-apa pun punya personal life tu lain sebab production tu production juga. So show must go on. Korea untuk teater eksperimental memori. teater memori. Bila time lepas kita buat teater memori, Masa teater memori lah. Saya rasa teater memory jugalah. Sebab masa teater memori tu memang bergantung sepenuhnya dekat kita semua. kita kan ada masa yang singkat je untuk siapkan dalam masa seminggu lah. Sebab masa tu lah semua orang tunjukkan skill masing-masing. Dengan background, kita tiba-tiba semua kena buat satu performance kan. Is something yang kita tak expect. And saya tak expect teater memory tu akan berjaya sampai tahap tu. Yeah. Memang se-Azri tak ada, jadi tak ada pensyarah yang kita boleh tanya ataupun tengokkan perkembangan masa tu, progres masa tu. Saya cakap, walaupun kita ni classmate selalu ada masalah apa-apa semua kan, tapi masa teater memory tu saya rasa sangat bahagia sebab kita bersatu untuk hasilkan performance yang baik. Tapi Alhamdulillah berkat semua kerjasama, For the last performance kita boleh bekerjasama dengan baik lah. kita sebagai satu kelas dan satu tim, kita berjaya untuk mementaskan teater eksperimental memory tu dekat semua orang. Untuk batch ni, saya kenali mereka sebagai baby boomers lah. Batch ni adalah batch Tamil. So many names, I don't know which one, but I think in this last year, fighting. Secret Survivor. Geng Secret Survivor lah. Batch ni adalah batch pertama saya mengajar mereka daripada tahun 1. Many students who I thought who were not working as hard, or maybe they didn't really show their capability. This time, this year, this final semester, I see them fighting, working harder. So I think this group is, I think fighter is the right word, I think. Aku cakap satu orang, yang lain mengajuk pula. So Secret Survivor semua kan. So itulah. Sebab kita kan buat TIE kan, Secret Survivor yang menggabungkan 3 pengarah, 3 buah show. Kiranya sebelum-sebelum ni saya mengajar mereka daripada year 2. Tapi mereka lah yang pertama saya dah ada kat sini, mereka masuk sampai mereka habis. Tamil ada di mana-mana. Kerana semua orang perlukan Tamil. First time kita buat sulam bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. And also, another word that comes to mind, actually this was always in my mind is I feel this batch, although not everyone, but mostly
camaraderie, teamwork. That I see that a lot in this group. Okay, kenangan dengan batch ni pas kita buat production. Satu screen acting dengan TIE. Di bawah akta. Terutamanya saya buat lokal lah. Join sekali dengan UPSR, Riyadhat, ada Naina, pun ada Tamil juga. Lepas tu ada Vimal. Vimal. Lepas tu ada Amal. Satu lagi TIE sebab show sepatutnya 3 tapi kita add on satu lagi show keempat sebab semua full house. So it was requested by the audience lah untuk buka satu lagi. Sarah Naskah, ada Amy, ada Azmah, kan, ada kelima. So tu antara kenangan lah kan. Tapi semua yang saya sebutkan tadi ada Tamil. Screen acting kerana korang kena menghadap cermin kan, nak kena nangis kan, seorang-seorang kena nangis. Kelas advance, saya rasa semua orang memang suka sangat kelas tu kan. Hari tiap minggu kena lukis kat SketchUp. Saya rasa itu kenangan yang paling indah untuk saya menyeksa anda semua menggunakan SketchUp. Mengajar mula start dari year 1 lah, semester 1 year 1 sampai mereka year 2 sama je. Kena marah, kena uji, tak siap kerja. Tapi batch ni dia dengar kata, tak selalu menyebabkan saya bertukar jadi warna hijau. Kalau kita suruh buat, dia buat. Dia tak ada banyak kerena sangat, tak ada banyak melawan. Itu yang best. Jadi saya senang lah. Banyak yang berpotensi keluar nanti, lepas tu jarang menimbulkan masalah lah. Sangat kurang lah. Ini yang bestnya batch ni, dengar kata. Some of you guys join us dalam Sukma. Dengan Sukma lah. So batch ni ada buat intern. Tengok, Tamil pun ada. Ada Terus, ada Aida, ada Amy, Shima, Min, Isabel, Yada, Amma. Despite the year 1, year 2, I think I spend more time with them during year 3. I did a seminar class. Actually, I get to know them a bit more. And also because some of them are my FIP students. So I had good moments during the seminar class. I see their personal growth a lot in that class. Their personality, work ethic, a lot of memories from seminar class, I think. Pada pelajar yang bakal graduate, sambung master. Kalau tak nak sambung master, carilah kerja yang bermanfaat dan bagilah sedikit sumbanglah sikit kepada negara. Kerana misi kita pada tahun 2030 adalah untuk menjadikan Sarawak ini makmur, untuk menjadikan negara ini lebih maju. Jadi anda semua adalah orang-orang. So pastikan masa depan kita terjamin. Kita anak-anak Malaysia kena menjaga jati diri kita. Dari hati saya, ikhlas untuk anda. Terimalah. Yang bakal bergraduat nanti, saya pesan kepada semua, bila dah habis nanti, jangan berhenti belajar, jangan berhenti untuk keep in touch dengan pensyarah, dengan junior, dengan alumni semualah. Teruskan berusaha kerana dekat luar sana banyak lagi perkara yang awak akan explore. Siapa yang nak sambung belajar, sambung. Siapa yang nak kerja, siapa yang nak kahwin, plan kehidupan dengan yang baik. Apa yang awak dah belajar, guna sebaik yang mungkin. Saya halalkan semua ilmu yang saya bagi. Semoga apa yang awak dapat digunakan untuk kehidupan seharian dan juga masa depan awak. Semoga cemerlang, gemilang dan terbilang. Ingatlah saya dalam idah. Pesanan saya mudah je. Asalkan semua jadi orang. Jauhi dadah. Dan kita, bila kita dah habis belajar ni, jangan ingat kita ni, bila kita dapat degree tu, kita ada segala-galanya. Mempunyai degree ni adalah permulaan. Jadi kita kena berusaha untuk jadi apa yang kita nak jadi. Kalau siapa nak sama master, samalah master. Siapa tak nak, sebenarnya berbakti pada negara lah. Ingat, jauhi bertiga perkara. Yang pertama rasuah, yang kedua dadah, yang ketiga cinggir. Masalah sejagat. Kerana masalah cinggir ni, saya pun ada masalah kali. Ucapan last saya, stay. Wah, besar harapan saya. Saya nak semua berjaya. Tak kira dalam apa bidang sekalipun. Jadi manusia yang intellectual, yang boleh beradaptasi bila perlu, dan never give up too easily. Itu cabaran hidup. Dunia universiti akan habis tak lama lagi.
Jadi, what is your preparation next in the working world, in the reality? Jadi sekarang ni korang kena bersedialah untuk berfikir tentang kewangan, kemahiran, what you want to do in future and what is your ambition. Kalau nak jadi pelakon, jadilah pelakon. Kalau nak jadi pengurus, jadilah pengurus. Buat sampai dapat. Jangan cepat give up. Okay? Be kind, be humble, ikut resam padi. The more knowledge, the more experience, the more hebat you become in whatever field you venture in. Be humble is very important. Things will come your way. Work hard, do the best in whatever you do. Tiada pekerjaan ataupun tiada perkara yang kecil. Everything matters. So believe in yourself, be your personal cheerleader and do the best you can. And then slowly things will come your way. Do not give up. Keep in touch when you get married or something amazing is happening or something not so amazing. Moments where you feel like sharing some moments in your life that your sad moments. We are always here for you. Please reach out to any of our program lecturers. We want to know, we want to hear, we want to keep in touch with you as well. So I really hope all of you succeed in whatever you do. Theatre is a very big field. It just brings you many directions. And I think theatre prepares you for that. I wish you all the best. Yeah, I will miss all of you a little bit. Okay. Okey, jika anda ingin memberi pesanan kepada pensyarah anda, apa yang anda akan katakan? Dan kepada lecturer-lecturer, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ribuan terima kasih. I want to thank, saya nak ucapkan terima kasih. Thank you. Thank you so much. And then ribuan terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan. Saya sangat hargai. Terima kasih kepada semua lecturer, Kepada para pensyarah. Kepada semua lecturer yang dah ajar saya selama 3 tahun. Dah didik kami, dah melayan kerana kami. Yang telah mengajar saya selama 3 tahun ni. Feeding us with good knowledge. Dari segi menyampaikan ilmu. 3 tahun tengok kita orang. Kerana selama 3 tahun dah mengajar kami, mendidik kami. Sebab dah ajar kita orang dari SEM 1. Semua ilmu yang kena bagi, kena ajar. Kita dah jadi seorang manusia yang sangat berguna, and it is because of lecturer kita lah. Berbakti kepada kami untuk mengajar tanpa penat lelah. Fina, Selan, Azri, dan Sakyu juga. Semua lecturer, Selan, Azri, Madam Cita, Madam Fina. Pada Dr. Jita, Madam Fina, Azri, terutamanya supervisor saya sebab assist saya untuk FYP, dan Selan dan Sakyu. Terima kasih Madam Fina, Azri, Selan, Madam Jita, Sekio yang baru sampai di Nimas. Untuk saya, sungguh mengucapkan terima kasih kepada semua lecturer, terutamanya Madam Cita. I want to give a special shout out to my supervisor, Madam Tita. Saya minta halalkan ilmu. Dan terima kasih kerana telah memberi ilmu. Halalkan ilmu yang telah dibagi. Halalkan segala ilmu yang telah diberikan. Saya dan kawan-kawan yang lain minta maaf. Dan kami minta maaf jika kami ada banyak kekurangan sebagai seorang pelajar. dan saya memohon maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Mungkin saya kadang-kadang terlalu kasar berbicara. Mohon maaf daripada kami, daripada saya lah apa yang saya lakukan. Juga minta maaf. Dan saya minta maaf kalau banyak kekurangan daripada kami sebagai seorang pelajar. Bagi banyak ilmu pasal lakonan. I wouldn't be where I am today without them. Dia daripada kosong sampai ke tahap ni. Because Madam has seen me through all these years, from me being a nobody in the class to at least someone. Tapi kami takkan lupa semua jasa-jasa pensyarah yang sentiasa bagi sokongan moral kepada kami. And I don't know where we all would be if we don't have these great lecturers in our uni life. Terima kasih kerana improve diri kami. Tanpa Madam, kita takkan berada di sini. Yeah. Dan tanpa lecturer lain, kita juga takkan berada di sini. Terima kasih atas didikan anda. Kami juga nak mengucapkan semoga berjaya pada Madam Fina. Special untuk Madam Fina. Okay, bila di sana dan good luck on your next journey. Okay, good luck, Madam. Good luck, madam.
My dear, wish you good luck for your PhD and yang bakal melanjutkan PhD and wish you a very happy life and kekal sihatlah madam. Semoga madam semakin berjaya dan sukses untuk menyampaikan ilmu lagi kepada generasi yang akan datang. Okay. Semoga segala urusan madam dipermudahkan. Amin. thank you, madam. I love you so much. Saya ucapkan semoga Melvina berjaya dunia akhirat setelah menyambung PhD dekat tingkat seterusnya lah. Saya doakan Madam Fina semoga berjaya dan semoga maju jaya untuk sambung belajar. Kepada Madam Fina, selamat maju jaya. Teruskan usaha dalam belajar. Kami yakin yang Madam boleh buat yang terbaik sebab Madam pun dah cukup terbaik untuk kami. All the very best for you. Kepada Madam Fina, terima kasih dan tanya sebelum apabila pelajaran. Saya dan minta maaf atas kesalahan dari salah lisan dan hal kami sebagai student Madam Fina sepanjang 3 tahun ini, dan saya harap Madam sentiasa mendoakan kami untuk saya berjaya dalam hidup kami. Classmate, lepas graduate ni update sikit lah pasal kehidupan, apa korang buat. Cakap je, kalau yang tukar nombor tu jangan spontan. Bagi tahu tukar nombor, save nombor saya. Betul. Oh, jangan lah. Kita kan kawan. Sampai bila-bila kita kawan. Nanti anda kahwin tu jangan lupa aja. Saya rasa untuk saya year 3 ni adalah paling sakit saya punya tahun. Sebabkan ada korang semua, saya tak rasa lah sakit tunangan. So thank you sebab sentiasa ada dengan saya. Korang memang terbaik. Macam kata tadi, jangan lost contact sebab hidup kita masih panjang. Kita juga nak tahu apa yang kita nak buat depan ni. So Thank you semua sebab bagi pengalaman yang luar biasa. Takkan dilupakanlah korang semua. Untuk kawan saya yang akan bergaduh yang tak lama lagi, saya nak ucapkan terima kasih sebab sudah menemani saya sepanjang 3 tahun. Kita dah membuat banyak memori bersama, dan selepas ni tolong jaga diri masing-masing. Just wish you all good luck and all the best for the future. And I miss you all. Thank you for everything. Good luck in future. Good luck semua. Semoga kita dapat keputusan yang cemerlang dan jumpa di graduation night. Terima kasih untuk semua kenangan. Terima kasih kepada semua rakan-rakan. Saya doakan korang jaya di masa hadapan. Walaupun kita nanti jumpa lagi, jangan lupa kontak saya. Jangan lupa tegur kalau jumpa di luar sana. Yang penting, kawin bawa kami. Good luck for your future. Semoga berjaya dunia akhirat and may we all graduate on time. Thank you lot and good luck for your next journey. Tak kisah korang sambung master ke ataupun masuk di alam pekerjaan. Apa-apa yang berlaku pun keep in touch. Bukan selalu kita akan berkumpul di sini. Sebenarnya inilah kali terakhir lah kita bersama sekarang ni. We are satu family drama dan teater. Yes, terima kasih sangat-sangat sebab ada dengan aku dari dulu sampai sekarang. Walaupun rapat ke tak rapat ke, memang koranglah kawan-kawan aku. Aku nak ucap terima kasih sangat. Jangan lupakan aku. Terima kasih sebab ada bila saya down, gembira semua. Saya sangat-sangat hargai semua tu. Lepas tu saya hargai sangat-sangat dan saya harap jadi mungkin kita akan ke alam pekerjaan susah. Saya harap korang tidak berputus asa macam sekarang sampai di titik akhir sudah. So I hope kita teruskan kita punya persahabatan sampai bila-bila. Saya harap korang berjaya dunia akhirat dan dapat capai apa yang korang impikan. Terima kasih untuk momen kita sepanjang 3 tahun kita belajar dekat sini. Aku bangga ada kawan-kawan macam korang semua. Terima kasih untuk semua tunjuk ajar dan apa yang kita kongsikan selama kita dekat sini bekerjasama. Dan aku nak minta maaf dekat semua kalau aku ada buat salah dan silap dengan semua. Semoga kita menjadi orang yang lebih baik dan terus berjuang dalam hidup kita. Tak kisah dalam bidang apa pun yang kita buat. Kepada rakan-rakan, lepas ni semua ikut haluan masing-masing, perjalanan masing-masing. Lepas ni semua balik ke tempat masing-masing, semua dengan kerjaya dan pilihan masing-masing. Saya doakan korang berjaya dapat harungi pilihan kerjaya yang korang nak lah. Semoga urusan korang dipermudahkan. Lepas tu kalau jumpa kat luar, tegur-tegur lah, janganlah buat tak nampak. Itulah pesanan saya. Semoga korang berjaya dengan pilihan korang masing-masing.